Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya Nuzaira Amni, pengacara anda daripada Sepadu TV, TV PSS SKP Dapalung 2, Gemas Negeri 9. Sebentar lagi akan berlangsungnya ceramah Maulidur Rasul, anjuran Panitia Pendidikan Islam peringkat SKP Dapalung 2. Mari kita saksikan. Maulidur Rasul merupakan hari umat Islam memperingati kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Majlis dimulakan dengan bacaan Yasin yang diketuai oleh Cikgu Abdul Mulki. Rabiul Awal tahun gajah. Baik. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Yatim. Bukan yatim piatu, yatim. Saudara itu jatuh pada hari sekolah. Sekolah kita putih. Nak menunjukkan bahawa kita ni sayang dan kasih kepada Rasulullah SAW. Sekian saja informasi daripada Sepadu TV. Jangan lupa like, comment and subscribe. SKP2 mantap.